Macam mana kita boleh kalah? Ha? Benda apa yang tolong dia tadi? Dia muncul dari mana? Ha? Ha? Mana Nas dapat kuasa macam tu, ha? Ah! Meh sini aku tolong rawat. Tak apa, tak apa. Aku okey. Rasaru? Makania, makania, makania. Keyakinan dalam diri, semangat makin meninggi. Tunggulah aku datang kepadamu, jangan bersedih. Kita menang. Kita menang. Padan muka mereka. Pandang kita sebelah mata lagi. Hui, I takkan pernah pandang you sebelah mata. Walaupun cinta I bertepuk sebelah tangan. Hi. Hai. Okey. Masa untuk teh tarik Tony. Jemput minum. Tak usah risaulah. Tahulah maksud baiki nanti. Jauh lagi cantik. Okey? Aduh, saya. Aduh. Sakit. Hah? Apa kata kita guna je power semalam untuk lawan depa? Bagus idea kau ni. Aku setuju. Ish, tak usah buat hal lah. Bahaya hang tahu tak? Tak payahlah, Nas. Ih. Nanti kau luka. Sedih. Sesak dadaku tak boleh bernafas. Sebab dialah kita menang. Cik rasa ni je cara nak selamatkan apa Maksu. Hang reti tak nak kontrol dia? Okey. Handsome. Kau Tony. Tengok elok-elok aku ajar kacang je. Jap. Ha? Panahan syahdu angin solstice. Hui, menikam kalbu rasa manis. Oh, boleh pakai ke hang ni? Basic dulu, okey? Pakai lesung batu kau. Tarian dia nanti pun boleh cipta.
Shik shak shok. 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 Ibu lesong anak batu. Muncullah engkau. Keluarlah engkau. Fuh. Fuh. Bola api bara api. Api membara, asap keluar. Bola-bola api. Makin semarak cinta. Cintaku padamu. Tahu-tahu je aku lapar kan? Hei. Relaxlah, Nas. Kau overthink sangat ni. Benda bukan pasal teknik, tapi pasal rasa. Kau kena rasa sedalam-dalamnya. Sedalam cintaku pada Su. Kau rasa macam mana? Rasa nak marah je. Berbulu aku dengar. Tuan Puteri. Raja menitah untuk Tuan Puteri datang menghadap. Bagi tahu Raja, aku busy dekat segmen top. Kalau Papa tanya kenapa aku kalah, aku nak jawab apa? Takkan nak cakap Naz ada rasa roh? Rasa roh ni pun satu. Kenapa aku tak tahu apa-apa? Papa rahsiakan dari aku untuk apa? Aku je ke tak tahu rasa roh ni wujud? Papa nak kecewa dengan aku ke? Masuk. Tenang, Tuan Puteri. Saya ada idea. Jangan risau. Kurang ajar. Kalau Nas nggak gangguin gue, pasti gue menang. Kalau gue ketemu dia, awas. Mantap kali ni nak buat kelainan sikit. Tahniah Dian, awak terpilih untuk episod cabaran istimewa. Kita nak tebus balik pusingan awak yang kena hijack hari tu. Kali ni, bolehlah Dian tunjukkan kebolehan Dian yang sepenuhnya. Oh, okey. Saya siap. Yes! Let's do it! Nas, cepatlah marah. Sabarlah, bukannya senang. Dah marah ke belum? Dah marah ke belum? Dah ke belum? Sorry. Dah menyala. Tengok. Dah elok-elok menyala tadi. Pikachu pasal apa? Dah kena buat balik. Bukannya senang. Orang dah buat dari pagi sampai sekarang, tahu tak? Nak sangat orang marah kan? Ni dah marah lah ni. Nas dah rasa nak meletup. Gelora api bintang kejora.
Dari rasa pedas membara. Jom lanyak mereka. Wow, cop. Korang bukan nak lawan. Cuma nak kasih kat jemputan je. Ha? Jemputan? Cilibo?